Sekarang pukul 12.30 malam. Yang aku nampak sekarang ni diorang bukan buat tarawih tau, diorang qiyam. Maksudnya pukul 12.30 diorang dah start buat tahajud sampai pukul 2 pagi. Korang tengok berapa panjang diorang buat saf daripada sini sampai sana. Clock tower dekat belakang sana tu lah. Masjid dekat di sebalik clock tower sana tu. Diorang dah buat saf daripada sini sampai ujung sana. Sebelah sana pun sama. Daripada sana sampai ke bawah sana tu lah diorang buat saf. Bukan kat tepi divider tau, dekat tengah-tengah divider pun diorang solat. Ni satu perkara yang susah nak nampak dekat mana-mana seluruh negara lah. Cuma ada dekat Madinah dan dekat Mekah je lah. Kalau untuk dekat Madinah, diorang tak adalah solat dekat atas divider ni. Tapi kalau dekat Mekah, memang korang akan nampak jugalah. Untuk waktu biasa pun memang diorang akan solat dekat atas divider ni. Tapi tak sepanjang ni lah. Selalunya di depan-depan aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kat bus stand pun diorang sembayang oh. Dari sini bus stand sampai ujung sana. Tepi tong sampah pun sembayang. Waktu ni bukan dekat tepi jalan, tengah jalan, dekat dalam Masjidil Haram. Masya Allah, confirm penuh orang. Ni waktu tahajud dah ni, pukul 12.30 sampai pukul 2. Diorang akan sembayang 10 rakaat dengan 3 kali witir. Sekarang ni tengah ada lautan manusia dekat sini. Dekat sini angin tengah kuat. Dia punya angin sejuk dia, Masya Allah, sangat sejuk. Confirm, sejuk betul ni. Korang nak tengok tak dekat area Masjidil Haram berapa ramai manusia yang ada? Aku share korang kalau boleh korang datanglah pada bulan Ramadan. Tahun depan, target pada tahun ni, korang kena datang pada bulan Ramadan tahun depan, 10 akhir Ramadan. Apa aku bagi korang rasa macam nak datang pada bulan Ramadan Kita kumpul duit daripada sekarang untuk pergi pada bulan Ramadan tahun depan insya-Allah. Masya-Allah, pukul 12.30 malam. Kawasan tempat aku jalan ni memang tak dibenarkan sembahyang kat sini. Tempat ni memang laluan untuk orang ke kiri, ke kanan, macam itulah. Kalau korang bentang sejadah dekat sini, memang korang habis lah, memang kena marah dengan askar. Tapi kalau waktu tarawih, memang boleh dekat area tengah-tengah ni lah. Kalau sekarang ni waktu tahajud memang tak boleh. Masa solat 5 waktu tempat aku jalan ni memang penuh dengan orang lah, orang bentang sejadah dan orang solat. Memang penuh dekat area ni. Tempat yang aku tunjuk ni dekat Misfalah. Laluan pergi Misfalah ada orang, laluan pergi Anjum ada orang. Penuh dengan orang. Tak apa, aku patah balik. Kita tunjuk dekat area Ajiat pula. Dekat area Bukit Ajiat. Nama-nama tempat senangnya, belakang aku ni Masjidil Haram. Sebelah kiri adalah Bukit Ajiat. Sebelah kanan arah Anjum. Sebelah depan Aziziyah dengan Misfalah. Ni kan Masjidil Haram. Kalau aku jalan arah sana, pergi ke Bukit Ajiat. Yang ni Clock Tower. Kalau Clock Tower nampak WC3, maknanya ke atas sana adalah Bukit Ajiat. Sejuk sekarang ni. Aku rasa macam duduk dalam Mekon 16. Selalunya waktu bulan Ramadan tak sesejuk ni, tapi kali ni sejuk lah. Kejap lah sebelum pergi ke Ajiat, kita pergi ke arah Safa dan Marwah, ke arah rumah Nabi Muhammad SAW tu lagi ramai, penuh. Kalau nak pergi Safa dan Marwah, area tempat solat sana tu, kau kena lalu lorong ni, kau kena belok ke kanan. Dia ni susah nak buat ni, video ni. Dia setahun sekali je, dia tak selalu dapat. Dia dalam 1 tahun, bulan Ramadan sekali je. Lepas tu dalam 1 tahun, bulan Ramadan ada 30 hari. Nak dapat 10 akhir Ramadan macam gini, memang nak kena tunggu masa lah. Entah hidup, entah meninggal tahun depan. Kalau ada nafas, insyaAllah kita buat lagi. Sekarang aku lalu dekat tepi istana ni. Sebelah ni, sebelah kiri aku adalah tempat sa'i. Daripada tingkap ni dah nampak dah orang ramai, nampak? Kat dalam tu, berapa ramai orang dekat dalam. Inilah bangunan Safa Marwah. Daripada sana, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Daripada atas ni selalunya dah nampak dekat bawah tu berapa ramai yang solat. Masya Allah. Waktu aku nampak sekarang ni memang penuh dengan manusia tengah solat. Okay, settle. Kita pergi tengok dekat Bukit Ajiat pula. Bila keluar daripada masjid, arah ke kiri adalah Bukit Ajiat. Tadi aku bawa yang first daripada arah sana. Kemudian aku pergi arah sana ke sana. Kemudian aku naik atas pergi ke belakang. Sekarang aku naik atas pula. Ini dah jalan nak pergi ke Bukit Ajiat ni. Atas sana tu. Daripada depan ni sampai ujung sana tepi jalan, semua orang tengah solat. Diorang buat solat jenazah. Lepas ni diorang sambung solat witir kot, 3 rakaat. Oh, jauh dah aku jalan ni. Mata-mata nak tunjuk dekat korang ni.
Tengok semua orang semayang dekat tepi kan. Sampai atas sana bawah pokok tu. Ada atas lagi. Sampai dekat terowong. Terowong dekat sebelah belakang terowong pun dia sambung lagi. Soft tu. Orang nak suruh aku jalan sampai ke terowong tu. Oh, dahsyat man. Dah masuk dah hotel aku dekat Sunut Najat. Masya Allah. Itulah keadaan atau suasana solat tahajud dekat Mekah ni. Nanti kita buat dekat Madinah pula. Kita tunjuk dekat area Madinah macam mana pula. Aku doakan semoga korang semua mewah rezeki. Semoga Allah bagi korang rahmat. Semoga Allah panjangkan umur korang untuk berjumpa pada tahun depan, bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan. Jom kita cari kerja kuat-kuat untuk pergi kepada 10 akhir Ramadan tahun depan, bulan Ramadan. Masya Allah. Semoga kita panjang umur. Amin.